إليك أنت صباحي السلام مصفى. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah kepada penonton dan pendengar semua yang selalu diikuti suara Darul Furqan, Tazkirah Mengwe. Marilah kita sama-sama mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala lah tepat segala makhluk tuju, tupu dan tepat segala makhluk minta pertolongan. Oleh kerana itu, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kita kepada Allah. Marilah kita sama-sama mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita seorang hamba mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana nikmat ataupun perkara-perkara yang Tuhan bagi kepada kita ni tak habis nak bilang, tak habis nak hitung. Maka oleh itu, marilah kita sama-sama menghayati atau mengamalkan perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah maklum bahawasanya suara tazkirah minggu Darul Furqan ni, nah, suatu rancangan atau suara untuk nak sekit atau untuk nak peringatkan khususnya pada diri saya dan kepada penonton dan pendengar semua. Jadi, kita selaku umat Islam, khususnya dan umum manusia pun, iaitu tujuan yang Allah Ta'ala jadikan kita ni supaya mengenalkan dia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لِيَعْرِفُونَ. Tidak aku jadi jin dan manusia malaikat untuk ibadat, ay liya'rifun, untuk nak mengenalkan. Sebab apabila kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang menjadikan segala-galanya, maka kita boleh taat, boleh turut apa hak yang Tuhan kita kenal. Kita banding mudah-mudah. Kita banding nak mudah nampak. Demo mai goyak pulut kita. Nah, demo mai goyak pulut kita, buat emo kita temu dengan Tuhan diri ataupun demo kiring. Tuhan pulut tu kita kenal rapat dengan dia. Lebih-lebih lagi budi dia dengan kita tu ada. Jauh tara mana pun kita boleh pergi. Sebab kita kenal. Kalau demo wi sapu wi pulut kita dengan tak kenal atas hidung, hala tu. Nah, kalau kita nak pergi tu, ada tak 10% dalam diri kita. Tak, malaikat pulut sejik tu, walaupun dia mau kenal tak kenal mana pun, kita nak buat kebajik. Pulut nikah, kita kata. Pulut nikah ni kalau tak kenal sungguh, nah, kita tak pergi mana. Tak pergilah. Kalau saya tak pergi. Nah, kalau tak kenal. Malaikat tak kenal, walaupun tak pergi hari pulut pun,
nya siapa lagi. Sebab apa? Kita kenal rapat dengan dia. Nah, betul juga kita kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, Allah siapa dia? Tuhan yang menjadikan kita. Allahnya satunya. Allah jadi segala-galanya. Allah ada Allah tu tak ada mula, ada Allah tak ada hari esok. Tu kita boleh kenal cara tu, barulah kita boleh ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabit tak ada sebut dalam sebuah kitab, tak silap saya, kitab Tanbihul Ghafili. Dia kata man arafa Allah fa ata'ahu. Bagi siapa kenal Allah, maka dia boleh taat kepada Allah. Gapo hak Tuhan suruh dia boleh buat, apa Tuhan larang dia boleh tinggal. Sama dia kena. Sebab tu kalau kita duk dakwa diri kata kita kena Allah, aku tak semaya pun tak apa, asal aku kena Allah. Jangan. Buat amalan sikit-sikit tak apa asal kena Allah. Mula buat amalan banyak. Lekuk dahi-dahimu tak kena Allah. Bukan. Nah, kena Allah, dakwa dia kena Allah, tapi amalan cerangah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak panggil kena. Sebab orang kena Allah, dia boleh ikut Allah. Dia mengatakan ikut Allah, ikut apa Nabi. Sebab orang taat kepada Nabi supaya taat kepada Allah. Orang ikut Nabi supaya ikut kepada Allah. Sebab apa? Sebab Nabi dia tak buat kerja gapo-gapo satu-satu benda, dia tak kecek satu-satu benda, malaikat daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita taat ikut sunnah Nabi, ikut perkara Nabi buat, berarti kita taat kepada Allah. Tu. Kita dakwa diri kita kena Allah, tapi perkara-perkara hak Tuhan larang kita masih duduk bekerja duk buat lagi. Tu. Tak silap saya dalam kitab Tanbihul Ghafili, siapa-siapa dia kena 3 perkara itu perkara ni, nescaya hidup dia akan selamat syurga di akhirat nanti dia. Gapo? Yang pertama dia kena Allah. Siapa kena Allah, maka orang ni boleh taat kepada Allah. Kalau tak boleh taat kepada Allah, tak boleh ikut Quran, tak boleh ikut hadis, tak sah dah kecil besar lah kata dia kena Allah. Nah. Quran mana tu weh? Quran hak yang orang panggil kata Quran hak tafsir hak kena. Kejap mudah-mudah. Nah, sebab ada di kalangan kita kerelon ini. Nah, duk rumah orang kata duk guru pondok kita tak ada duk baca qala Allah, tak ada baca firman Allah Taala, kau duk baca kitab hak manusia karang. Allah. Memang kita nak faham Quran. Ada tempat ayat Quran hak mudah faham, seperti sejarah-sejarah gapo tu kita dah. Nah, kita nak faham sendiri yang tidak mengaji dengan kita ambil terjemah Quran bahasa Sia ke terjemah dia tak faham kalau sejarah dia faham lah. Nah. Jangan pula, jangan gapo pula. Siapa berdoa pula tak reti Quran, tak reti tafsir, baca tak kena jangan duk baca. Siapa orang takut nak baca doa pula tu. Maknanya kita ni tanda kata kita kena Allah, turut Quran hak betul. Nah, turut Quran hak betul dalam kitab-kitab ulama kita hak mutabak. Hak mutabak dah tu orang panggil kata kitab ulama dia. Orang kata dia panggil hak dalam Quran. Nah, walaupun tak ada bunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ada bunyi pengayat Quran pun, tapi dalam isi kitab tasawuf baik, kitab fiqh pun baik, kitab usul pun baik, ini pergi kat tu. Sebab apa? Dekat kitab ulama hak yang mutabak ada gak mutamak ni ada juga kitab-kitab hak bahasa geleweng tu, bahasa dia dah. Orang ada hak betul, ada geleweng. Okong satu-satu okong satu gerak ke jemaah Islamiah ada hak betul, ada geleweng tu memang dah. Nah, tapi noyak kata kitab kebanyak ke kitab pak kita ni orang panggil kitab hak ulama kita ya hak yang masak siap dah. Nah, kita hari ni makan hak kita hak masak siap dah. Bukan kata baru duduk sari segar kunyit kuah dah.
Moga demo masuk kita makan lah. Hari ni belajar-belajar nak pakai nak jadi syekh. Dan nak pakai nak jadi keluar berlaku hari ni. Hingga makan tom yam haid kacik tekok. Tom yam juga. Kroe juga. Tapi jadi kacik tekok. Tu. Betul. Saya panjang lah. Dan saya nak kata. Orang ulama. Goyak dalam kitab-kitab. Tu. Banyak ke dia tafsir daripada Kroe. Nah. Kalau yang ambil ra'yi pun, otak pun dia pergi kat lain. Tak sampai jumuh dalam bid'ah. Nah. Tak semua dalam perkara-perkara apa. Nah. Tu. Lepas tu dia tu kata ada kitab hak sesat. Memang ya ada sekitab hak sesat tu. Nah. Supaya orang kita ni, ada penceramah-ceramah kita ada. Ceramah betul, ada ceramah makan pound, ada ceramah makan duit. Ada apa-apa berbagai-bagai. Hak tu tak peribadi. Nah, pertamanya siapa-siapa boleh jaga negara ni ataupun duduk dalam kena negara ni, dia akan selamat dunia dan juga akhirat. Ngapa? Saya kata saat ni, man arafa Allah fa'atahu, siapa-siapa kena Allah, maka dia taat. Dia boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Tuhan suruh? Apa Tuhan lagi? Dia boleh taat. Satu. Yang kedua, siapa kena syaitan, maka dia fa'asah, dia neraka. Mana dia kena syaitan? Gapo syaitan? Lak-lak syaitan, dia seru manusia, wa yad'u bis-sa'i, dia seru manusia untuk dia dakwah manusia untuk masuk neraka. Pas kita tahu dah amalan neraka ni, sifat-sifat ahli neraka ni kita tahu belaka dah. Hak lak-laknya kita langgar perintah Allah. Tuhan suruh semaya, kita tak semaya. Tuhan suruh tinggal benda-benda maksiat, kita tak tinggal. Tuhan suruh buat baik sesama Islam. Tuhan tak suruh suka jahat. Tuhan tak suruh sari kebuk ke orang. Nah, maka syaitan yang pergi cerangah, pergi kelap pelangak Tuhan. Hak Tuhan suruh, ia pergi lawan. Tuhan seru manusia, wa yad'u bis-salam. Tuhan wallah yad'u ila bis-salam. Nah, ila jannati dari salam. Allah Ta'ala seru manusia ni kepada syurga. Syaitan wa yad'u min ashabis sa'in. Dia seru, dia hajak, dia dakwah untuk masuk neraka sa'in, jadi fakwa neraka sa'in. Kita kena syaitan, maka kita neraka dengan dia. Tak turut dia. Syaitan nak atas, kita pergi bawah. Tu. Dia kena kilah sahabat syaitan ni, dia kilah dengan Tuhan nak. Nampak apa? Dia kilah dengan Tuhan, neraka lah sebab ya. Tu. Sebab pau mai syaitan untuk seru manusia masuk neraka, pau mai Allah Ta'ala, pau mai Nabi-Nabi untuk seru masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Nah. Siapa-siapa kena Allah, maka dia boleh taat. Kalau dia kena Tuhan sungguh, dia taat Tuhan. Dan siapa kena syaitan, man arafa syaitan, siapa kena syaitan, dia neraka, maka dia boleh neraka dengan syaitan. Tak taat syaitan lah kita kata. Tak turut jejak laku syaitan. Dia yang kedua. Dan yang tiga, siapa-siapa kena benda hak, benda sengoti. Man arafal haq. Nah, siapa-siapa kena benda hak, benda hak sengoti, benda hak tak, fa'atba'ahu, maka dia ikut. Jalan ni hak betul. Ilmu hak betul. Gapo saja jalan ni, tarekat betul, dia akan ikut. Nah, gapo saja hak betul, hak benar, dia ikut. Walaupun pahit, dia kena ikut. Walaupun tetan dengan ilmu kita, walaupun tetan dengan nafsu kita, walaupun tetan dengan kanak kita, asal benar-benar kita kena ikut. Jaya ni. Kita duduk dalam hidup kita 60 tahun, 70 tahun, setahun, sebulan, sehari, gelak-gelak, cikgu. Kena negara ni, insya-Allah kita akan selamat. Dia kata kena Quran. Memang. Kita ni maklum dah. Termaklum orang Islam mana tolak Quran. Jaya. Islam iaitu Quran lak dia. Hadis. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i kita, Quran, hadis, ijma', qiyas.
Nah. Ni lag dah. Walaupun dalam semasa seje tak ada bunyi kalau Allah bunyi sekali dua ya, memang tak apa. Nah. Syarat jangan hidup mi hak luar karut-karut nah. Tu. Jangan bonde banyak doa lah. Dah. Baik. Yang ketiga saat ni, siapa-siapa kena benda hak, ia akan ikut. Tak kira jalan ni mana. Dan yang benda-benda hak, ia akan ikut. Kalau tak boleh ikut, ia tak kena benda hak tu. Sifat takabur. Walaupun kena, walaupun reti, walaupun kena, tapi sifat ada, sifat takabur dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu tazkirah kita Darul Furqan ni, bukan nak ngajar masalah gapo sangat. Dan untuk nak peringat-peringatan saja. Nah, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Baik, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, barang siapa kena benda batil, benda palsu, maka tanabahu. Maka hendaklah dia ni jauh. Kena benda palsu dia nak jauh. Jangan kacih dak. Gerak ke ni gerak hak palsu, betul dengan Quran, tak betul dengan hadis, jauh. Ilmu ni, ilmu tak betul dengan Quran, tak betul dengan hadis, kita jauh. Walaupun agak panggil kata perkara-perkara ni kita nampak comel, tapi benda ni benda batil. Kita kena jauh. Lari jauh. Jangan duduk somkut kuahi. Apa orang panggil? Pakai duduk musyarak ke apa. Sebab tu, kita hari ni kalau kena perkara ni, insya-Allah kita akan selamat. Saya nak ulang. Nah, sebagai rekas. Nak ulang pertama, kena Allah. Siapa kena Allah, dia boleh taat. Yang kedua, siapa kena syaitan, dia boleh neraka dengan syaitan. Dia tak turut syaitan. Siapa kena benda hak, dia akan ikut benda-benda hak benar-benar tu, dia akan ikut. Siapa kena benda batin, dia akan jauh. Dia tak akan masuk dekat dengan perkara batin ni. Nah, dan yang kelima, man arafa dunya wa a'rada anha. Siapa-siapa kena dia, kena dunia, gapo dunia, wa a'rada an, dia akan paling daripadanya dunia. Paling dunia ni berarti bukan kata tinggal dunia tak sah. Jual kebun, jual lembu, jual kereta, hidup makan bergetih le bukit. Bukan bet tu. Paling dengan dunia ni berarti kita jangan bertala dalam negara jual beli kita, jangan ada tipu, jangan tala hak hukum Tuhan. Bukan boleh buat kerja dah siapa suku semai tak semaya, tak khabar semaya beh. Zakat dana, semaya dana. Asal boleh duit pada masuk dalam kocek, asal boleh duit masuk dalam kocek. Halal haram tak kira. Mana paling belakang sebenarnya? Paling belakang daripada perkara yang lalai. Nah, boleh dunia milik hak kita, sutik kampung hak kita belakang sekalipun. Tapi dengan hukum Tuhan kita cacat. Semaya, tak semaya. Na'udzubillah. Tapi tak ada dah learning. Banyak ke semaya belakang dah. Nah. Banyak semaya belakang dah. Cumanya maya di rumah. Perintah pergi maya sejik lah. Nah. Baik. Siapa-siapa kena dunia, wa a'rada anha, dan dia paling daripada dunia. Nah, dunia kita kena kata dunia ni tipu. Mana tipu? Mata benda yang sedap, guru hak tipu. Orang dia banding katanya bilik banyak mana sekalipun. Apabila sunyawa, tak boleh buat masuk setiap buk kereta dalam kubur. Tak boleh turut pergi gapo. Bini hak jangok, rumah besar, habis tak boleh bawa pergi. Bini kita hak jangok, hak muda. Nah, kita kata pakai dengan beli harga apa. Dia tak boleh pergi sampai kat pagar kubur ya, kat selah kubur tu ya. Hak dia nak pergi, hak saya pergi. Anak-anak pas kat tu ya. Pas kereta 45 utik, pergi hantar mayat kita, sutik tu ya. Kereta Alfa ya tak boleh muat mayat. Kita kata. Sebab tu kalau kita semata-mata cari dunia, tak khabar ke akhirat, hak ni rugi. Habis tu kata, dia kena dunia tipu. Ada yang kata,
Memang bukan kata tak sewi cari dunia. Islam suruh cari. Allah suruh cari dunia. Ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, fa idza quritis salatu fantashiru fil ard. Apabila sudah semaya dah, sudah semaya jemaah ada, semaya fardu siap kau tunai fardu siap dah, fantashiru carilah. Menjadi karat cakap pergi. Ikulah dari makan haji halal tak ada apa. Tuhan suruh. Tapi orang kata paling belakang ni maknanya jangan siapa dunia masuk dalam hati kita, siapa akhirat tu napa. Siapa tengok orang ngaji agama nampak jebel jadi sek hayat sangkum. Ngaji dunia nak makan gaji nanti apa? Ngaji agama, ngaji pondok nak makan ngaji apa? Jangan tawak tanah nak ngaji pondok tak ada perian makan nanti apa? Zaman lalu zaman perian. Nah, siapa tak tahu mu ngaji agama rugi. Satu tak say ni. Kalau gaji orang bagi boleh dunia, bantu akhirat, dunia kita boleh, akhirat boleh. Saya dengar orang bayar kata, perahu ria ni, perahu ni air kau dalam, you kau start lagi. Tapi syarat jangan perahu masuk, air masuk dalam perahu. Kita ada dunia banyak, jalan ni agama kita buat tak sedap. Nak buat pondok, nak buat masjid, nak buat kemajuan dalam agama, nak buat sanak dengan majlis ke apa, kena ada duit. Kita kata, nak buat markah masjid ke apa, kena ada duit. Tapi kita jangan dunia masuk hati kita, jangan air masuk dalam perahu. Lepas tu kalau masuk dah, kena bisa-bisa timur. Nah, insya-Allah kita pakat-pakat timur. Memang yang kena masuk mata. Nah, kena masuk, muka dalam air kena masuk. Tapi nak buat lagu mana, jangan air tu masuk berdoa hingga kapan. Selai perahu kita. Habis tak ada cuk perasaan kita. Nah, orang panggil dunia ni sebagai, orang panggil kata, air jalan untuk perahu nak menuju ke akhirat. Berapa ramai tempat kita ni, berapa ramai kita ni nak pergi tempat syurga tapi takut selai. Nah, memang syurga ni Tuhan tak boleh tahu pun. Tapi kita buat ikut jalan ni hak Tuhan lah. Nah, tak ada boleh tahu lah syurga. Cumanya kita buat atas Tuhan janji kita. Apa je? Sebab tu yang kelima lah ni, siapa kenal dunia, man arafa dunia wa a'rada anha, dia paling daripadanya dunia. Kata dunia ni tipu Dunia ni orang bagi pasal ngiga. Ngiga ni ada makan nasi pagi di Australia, makan setengah hari di Jepun, makan nasi malam di Amerika. Nah, prakapal ifradi, bini pak-pak pergi sekali, piang ngiga. Tapi jaga dia atas ikan buruk rumah. Sami. Di benda rumah. Tak ada. Akhirat lah, dunia lagu tu. Kita milik banyak. Lepas kubur, ada buat perkara. Malaikat, sedekah kita buat mari. Jariah kita, sedekah jariah kebajikan kita buat tu, dia akan sapa pada kita. Jadi kena sini, insya-Allah kita tak galik. Kena kata dunia ni gapo? Kente hak dunia ni gapo? Dunia ni guru tipu mata, wa mal hayatud dunya illa mataul guru. Tu ayat sendiri. Nah, tidak ada kehidupan dunia ni tipu. Yang kelima dan yang keenam, bagi siapa man arafal jannah, bagi siapa kenal syurga. Syurga ni hak segala kemewahan, dapat hak nikmat yang Allah nikmat. Tak habis nak pilih kita kata. Nah, dalam syurga tu, patutlah maka kita tutup cari untuk nak masuk syurga. Cari jalan untuk nak masuk syurga. Amalan gapo hak Nabi jamin syurga? Amalan gapo hak Nabi jamin kata jauh pada neraka? Ya tak ada kita dia jauh pada neraka. Kita boleh masuk syurga lah. Ya dua je akhirat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dua geruk je. Satu geruk pada neraka syurga, satu geruk kepada syurga itu neraka. Pada kita tak kenal kata syurga ni untuk siapa, siapa dia lagu balang masuk syurga, kita kenal, maka kita cari jalan untuk nak masuk syurga. Amalan gapo mudah masuk syurga. Nah, amalan gapo mudah masuk syurga, baca gapo boleh masuk syurga, gapo. Supaya mudah royak atas dunia lain lah kita
Jalan mana mudah boleh duit. Tanah gapa mudah boleh duit. Tanah gapa sawit ke. Tanah durian ke. Tanah nyo ke. Tanah watimu ke. Tanah strawberry ke. Buat mana mudah boleh duit. Dia mau kata macam. Turun modal nyok ni, boleh nyok ni. Sebulan tak ada kena apa, turun modal apa, kena je kena tipu. Tu dunia. Tapi syurga di akhirat Isa hak Nabi royak gitu je tetap je jadi gitu. Hak Nabi kata pio buat gini supaya kata radi itu billahi rabbah. Hak saya royak minggu dulu tu dalam klip banyak tu. Dah. Hak tu apa yang amalan nak mudah masuk syurga. Kita buat cari jalan untuk mudah masuk syurga. Kena atas syurga ni tempat apa? Tempat tawon, tempat senang, tempat boleh turut. Kanak kita nak gapo boleh turut. Oleh kerana tu saya agak tersekirah kita panjang, lebih-lebih masa lewat dah. Oleh kerana ada jendela sikit, sedia dah benar baharu dia ada gitulah. Tu. Maka tazkirah saya pada minggu ni apa yang comel, apa yang molek itu adalah hidayah pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tak comel, apa yang tak molek itu adalah nafsu dan jahil saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.